Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penempuan angin baratan yang kencang dijangka akan berlaku di utara Sarawak dan juga Sabah, termasuklah wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai serta di utara dan juga timur Semenanjung pada 10 hingga 12 Julai. Keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan juga laut bergelora di Laut Cina Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara. Ia juga berpotensi untuk membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir beserta hujan lebat dan juga angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan yang terbabit. Oleh itu, orang awam yang berada di kawasan yang berkenaan dinasihatkan untuk peka dengan keadaan cuaca semasa dan juga amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Berdasarkan paparan angin kencang dan juga laut bergelora ini, amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 8 Julai dan keadaan ini berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan serta rekreasi laut. Berikutan ketinggian ombak boleh mencecah 3.5 meter bagi kawasan yang ditandakan dengan warna kuning dan juga mencecah 4.5 meter bagi kawasan yang ditandakan dengan warna jingga. Seterusnya kita balik kepada paparan kemerada di Semenanjung Malaysia. Hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Dapat diperhatikan di sini, hujan kini sedang berlaku di pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan cuaca lembap ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti dan pada sebelah malam keadaan cuaca lembap dijangka akan lebih tertumpu di sekitar negeri Pahang dan juga di timur Johor. Cuaca sebenar di bahagian Sabah dan juga Sarawak dapat diperhatikan hujan beserta ribut petir kini sedang tertumpu di bahagian Kudat, Sandakan, Pantai Barat dan juga pedalaman Sabah serta di hampir ke semua bahagian di Sarawak. Dan cuaca lembap ini dijangka juga boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti bagi kedua-dua negeri terbabit. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Sekian, saya Anis Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.